Okey, dekat tangan saya ni model A600. Model ni kalau encik perasan, tengok korang perasan, dia macam naik turun, right? Okey, kalau macam mana kalau korang tiba-tiba pasang dalam kereta korang, tiba-tiba jadi macam ni kan? Okey, senang aja. Kita boleh tengok kat sini. Okey, kita hold button tengah ni. Okey, kita pergi kepada system set. Okey, dapat system set. Okey, tekan system set. Okey, kita cari demo. Mana demo Okey. Bila tengok kat sini, demo is on. Okey, tekan sekali dan dia dah blinking. Okey, tekan kanan untuk off dia. Dan tekan sekali lagi. And kita tekan hold button lama, keluar balik. And tekan hold button lagi. And done. Okey, buat korang yang luar sana nak tanya pasal OBD atau nak cari pasal OBD untuk kereta korang, boleh datang tengok live kita orang. Okey? Bye.